kawan lain duduk belakang rumah hang. Habis kat semua. Sebab tu Allah bagi kita sakit. Bila sihat boleh sembahyang. Cuba duduk terkedang di hospital. Duduk tengok nurse lalu ya. Nurse lalu tengok sihat pula tu. Nurse tengok dia sihat entah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Santri Kampung TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barokah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, mari kita mengaji bersama kami di channel Santri Kampung TV bersama Datuk Ustadz Kazim Ilyas. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Tidak membahas, jom kita play bersama. Semayang tak? Waktu sihat boleh. Allah bagi sakit, lebuh tak semayang dah. Maknanya Allah Ta'ala nak test, sebab tu Allah bagi ujian pada kita. Cukup Allah Ta'ala bagi ujian pada kita sebulan. Jangan makan siang. Berapa ramai yang fail? Waktu siang jangan makan, nama dia puasa. Sekali lagi maghrib, makan lah. Tu pun ramai silap 3 minit awal. Satu taman kena buka, kena puasa lain. Tok Bilal silap bang 3 minit awal kan. Pakak duk maki Tok Bilal. Macam saya nampak ke? Tok Bilal tak jawatan terus tak. Maki Tok Bilal. Yang ada percaya dengan Tok Bilal tu, siapa jam hang tak ada kah? Radio hang tak ada kah? Saya punya perangai tuan-tuan, masjid bar kan, surah bar kan, start lah. Tengok jam, tengok radio, tengok semua. Kebetulan kita duduk di Ipoh, senang. Ipoh radio 3 perak ada, senang. Tengok okey baru. Pasal banyak dah saya jumpa, hak 3 minit awal, hak 5 minit awal. Nak kata apa tuan-tuan, puasa daripada pukul 6 suku. Lagi 3 minit batal, tak teriak mana lah. Allah test, sabar lah. Sekejap qada lah balik bulan Syawal, ada sebulan, hang qada lah 1 hari lah. Nak buat macam mana, tak berdosa pun, tapi rugi lah ustaz. Taknya rugi lah, bukan salah hang. Buat macam mana? Celaka tu, bila celaka hang dosa tak? Sebut celaka pula kira atas kepala celaka. Saya faham nak buat mana silap. Sebab tu Tok Bilal bila nak bar maghrib bulan puasa, cek betul-betul. Kadang dia buka radio, bukan radio Kedah, radio KL no. Silap channel tuan-tuan, masalah agak tak. Cek betul-betul. Pasal apa? Pasal orang pegang mikrofon kita ni. Tambah mikrofon tuan-tuan ni, speaker di atas ni, satu taman selasih dengar. Bingkas bangkit 14. Loh, hari ni awal 7.15. Awal. Kawan tersilap tuan-tuan. Allah test kita sebulan tu, nak test. Siang hang makan tak boleh, malam hang makan boleh, silakan. Sikit lah, tak lama pun, sebulan daripada 12 bulan. 11 lagi hang makan, sebulan ni hang rehat je belah siang, malam hang balon lah. Pun ramai yang tak boleh puasa, dia fail. Ada pula yang tak makan bagus, tapi fail pula dah. Siang hari tak boleh buat apa-apa, suami isteri duduk dia. Dia fail tang situ pula. Aku ni bak makan tu aku tahan lagi. Nanti masalah apa? Aku hak bak isteri ni aku tak boleh tahan. Sudah entar. Apa masalah hang pula ni? Dia kata, yalah ustaz, benda halal ustaz. Benda halal pun tak apa. Halal malam lah. Siang tak boleh. Tak, kalau kata malam boleh ustaz, bila nak start yang boleh tu? Orang bang maghrib apa lagi? Orang lain duk tunggu bang maghrib, duk pegang kurma, duk pegang benda lain. Ni parah ni tuan-tuan. Sabarlah saat Allah Ta'ala dia bagi pada kita tu sebab liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab tu bila kita menang, bila kita berjaya mengharungi sebulan Ramadan tu, maka bulan Syawal ini adalah bulan kemenangan. Bulan Syawal itu apa dia? Syala. Syala itu apa? Bulan yang mana meningkat amalan.
Diambil daripada perbuatan unta yang mengangkat ekor dia. Unta tu, ibil, unta, bila dia angkat ekor dia tu, perbuatan dia tu Kak Som, nama dia Syala, nama dia. Ada Kak Som nama anak Syala? Unta? Apa lagi? Unta mengangkat ekor, nama dia. Diambil daripada perbuatan unta yang mengangkat ekor dia tadi, maka orang Arab namakan bulan ni ialah bulan Syawal. Apa dia? Bulan peningkatan amalan selepas dilatih dalam bulan Ramadan. Sebulan overhaul. Sebulan di servis. Tuan-tuan, kalau di servis kereta lepas-lepas tukar minyak hitam, tukar pelak, tukar bateri, servis pula agak-agak kereta tu jadi apa? Meningkat prestasi. Tuan-tuan, ni ada aircon, lepas-lepas servis saja ke, gas baru pula dah. Tukar pula, ada blower apa, rosak kat dalam, tukar pula servis. Ni, kita dapat aircon ni sejuk, sat-sat nak kencing, sat-sat nak kencing. Pasal apa? Power dah hebat. Abang-abang ni kalau dah di servis jantung, daripada jantung hari tu sumbat, hari ni buah terowong dalam dia, buah belon, laju jantung. Tiba-tiba kita ni di servis sebulan Ramadan, habis Ramadan masuk bulan Syawal, sepatutnya meningkat amalan, down terus. Subuh dah tak main surau, Maghrib dah tak main surah. Asyik. Dulu sampai ke Isyak main surah, lepas terawih pukul 10.30 baru balik. Lah tak main dah. Siapa? Tak setuju dengan pengurusi ke apa? Dulu lepas sok je main surah semayang subuh. Lah ni subuh pun tak bangkit. Ni parah ni. Dulu habis semayang tiap-tiap waktu buka Quran. Lah tiap-tiap habis semayang waktu semua tengok handphone, TikTok. Dulu habis semayang je tiap-tiap malam masuk duit dalam tabung surau. Lah ni sebulan sekali pun susah dah. Maknanya ada masalah dalam Ramadan yang kita buat hari tu tak menimbulkan kesan takwa. Dua pesan Nabi kepada kita ialah lepas-lepas kita ni buat jahat, taubatlah. Kita ni dalam bulan ni lepas-lepas raya ni mati punya ramai orang. Sak-sak kawan ni mati, sak-sak kawan ni mati. Ada hak mati tengah tidur. Penyanyi apa atau mati tengah tidur. Dia jadi driver Grab. Pergi rumah kawan, tidur terus. Ada kawan kita pula raya keempat ditidurkan di hospital. Lepas tidur, jaga-jaga dalam kubur orang. Lah semua ditidurkan sekarang ni. Asal sakit je tidur, asal tidur je sakit. Pergi hospital je ditidurkan, jaga-jaga makcik. Ni duduk dalam surau pun tidur nganga ni. Kena tidur sungguh baru tahu lagi. Seorang mati. Allah tuan-tuan oi. Kak Som oi. Baru ni pelakon 6 Jahanam mati. Allah. Pelakon tu cerita 6 Jahanam tu lah. Jadi jahat orang tu kan jahat, membala lah, jaginda salah nama teruk semua. Heroin perempuan tu meninggal, ada orang ipoh. Allahu Akbar. Saya suka tu pasal dulu cekelat kismi tu dia gambar dia tak? Satu lagi cekelat hek duk batuk kepala botak tak? Satu lagi cekelat kismi. Punya glamour makcik ni. Cekelat tu gambar dia. Allahu Akbar. Berapa tahun gambar dia lama jadi kismi. Saya jadi duta tahu mana? Saya jadi duta kain kapan. Nampak anak? Dia satu kotak kit, nama dia kit. Kapan kit nama dia. Dalam kotak kain kapan tu ada kain kapan, kapur baru semua ada. Dia target satu rumah, satu kain kapan. Gambar dia gambar saya. Ingat kapan? Ingat Kazim. Macam tu tuan. Sedih tuan-tuan. Orang lain jadi duta macam-macam. Saya jadi duta kain kapan. Tak apalah. Janji tuan-tuan ingat saya. Ingat Kazim, ingat kain kapan tuan. Jadi kita ni tak payahlah nak buat jahat apa lagi tuan. Nak buat jahat apa lagi? Nak pergi bilik ayak pun ketak.
Nak tidur tu pun tak kepala bangkit balik, sedap. Nak buat jahat apa lagi? Sampai bila nak tikam nombor? Sampai bila nak gaduh dengan orang sebelah? Sampai bila tak mau cakap? Sampai bila? Sebab tu Allah Ta'ala ni dia bagi kita hari raya, hari untuk bermaaf-maafan. Sudah-sudahlah gaduh. Gaduh pasal bendera tak habis-habis. Baru lepas puasa pilihan raya pula bergaduh pula. Baru selepas kita duduk sembahyang tarawih, sallallah, duk punya duk selawat. Memang pilihan raya pula dia start nak kata pula tak ni. Sudahlah. Saya pergi pangkah nak pangkah mana pergi pangkah. Tu saya gaduh apa? Habis-habis pangkah baik balik. Kita nak mati dah tak? Sampai bila kita ni nak buat jahat? Maka bila kita bertaubat, adakah nak taubat saja? Tak. Ikutilah kejahatan yang telah kita buat dengan kebaikan. Malam ni mereka buat ceramah. Lepas ceramah pula ada jamuan hari raya. Alhamdulillah. Jumpa dengan cikgu pengurusi. Malam ni ada Ustaz Kazim mai lah. Ya. Ada jamuan ke? Ada. Apa bagi? Bagi si lemak. Tak apa. Saya tambah kambing seekor. Bagi sedekah kambing. Allah. Mai Kak Som pula. Ayak apa? Kita bagi air mineral ya. Tak apa. Kak Som bagi air selasih. Air sirap selasih. Budak-budak minum lo berudu letak balik entar. Itu bukan berudu adik oi, itu selasih. Nama pun tambah selasih, tak kenal selasih. Naya tuan ni. Bayangkan malam ni tuan-tuan, kita buat potluck. Agak-agak macam mana? Meriah. Saya gaya tuan-tuan, tengok kambing golek tu saya gaya. Kambing sekong hamil lagu ni. Salah ni tuan-tuan. Tapi kalau kita buat jamuan malam ni potluck, abang orange kita bawa buah orange. Allah entah. Kak nak bawa bihun sup. Haji Din bawa mi kari. Haji Dolah bawa nasi lemak. Kak Leha bawa nasi paprik. Nasi USA. Nasi goreng Cina. Mahal semua tu. Nasi goreng USA pun mahal. Nasi goreng Cina pun mahal lah ni. Tarikh 125 tak ni. Tak pernah faham. Tak faham sudah tak. Bayangkan malam ni Allah semua kat bawa. Yang bawa kuih tat, yang bawa lemang, yang bawa ketupat. Allah meriahnya. Seorang je Haji Manak bawa siang kosong. Bila balik berat tak kosong siang dah. Ni benar Haji Manak tu tak ni. Nampak tu Haji Manak ada kan. Segak dia ceklat tu brown jubah dia tak ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, tahu tak dengan sedekah tu menghapuskan dosa. Sebab tu orang Melayu ni tuan-tuan dia bagus. Walaupun raya tu sehari je, tapi raya kedua pun dia sambut. Raya ketiga dia buat kenduri lagi. Raya keempat pun dia panggil orang mai rumah dia lagi. Pasal apa? Pasal nak menghapuskan dosa. Bila dia jamu tetamu, bukankah menghapuskan dosa? Bila tetamu mai rumah dia, bukankah naikkan darjat dia? Dan di antara tanda orang beriman ialah orang yang melayan tetamu. Ya apilah 15 hari, 10 hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai buat apa ni? Nak beraya. Hei, raya habis dah. Tak apa. Mai lah sedak duk ada hari. Mai. Apa ada. Bila tetamu tu datang, Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Jangan hambak pula. Balik. Raya dah habis bermat. Jangan. Ada yang bunyi anjing. Dia pasang speaker, bunyi anjing menyala. Kau berlari budak-budak tuan. Pun ada juga jenis tu. Allah, dengan kita bersedekah tu menghapuskan dosa kita. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, berakhlaklah kita dengan akhlak yang baik. Siapa pesan? Rasulullah. Yang paling susah ni tuan-tuan, hak nombor 3 tu lah, berakhlak. Kadang-kadang kita jadi orang surau, jadi orang masjid. Saya bulan puasa hari tu ada rakaman TV, bukan rakaman, siaran langsung TV.
Tuan-tuan duk tengok saya dalam TV kan, dalam Astro tu. Tiap-tiap petang, 7 petang. Kurma dan kopi, simbang ikat tepi. #manisnya Ramadan ini. Tiap-tiap petang, tuan, pukul 7. Tuan. Saya mawi dengan hak rambut panjang itu. Saya singgah sembahyang asar dekat satu masjid. Dekat situ. Mereka dah habis sembahyang dah, saya baru sampai benda Ipoh. Tengah-tengah sembahyang, Tok Siak tutup kipas. Tutup kipas. Allah. Nanya orang tak. Ekor pun dia tutup, kipas pun dia tutup. Tu macam mana? Ni kali kedua saya kena. Hari tu sembahyang isyak, tengah duduk sembahyang isyak tu, Tok Siak tu main dekat switchboard tu. Dia cakap, bayang sikit nak tutup ni, sambil dia tutup. Oke, alhamdulillah kita telah menyimak dan mendengarkan ceramah dari Datuk Ustadz Kazim Alias. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, menjadi pelajaran buat kita semuanya, menjadi kita lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.